Assalamualaikum guys. Hari ni Pak Murad nak buat mi Jawa. Bahan dia yang ni bahannya cili goreng, bawang putih, bawang merah, halio. Ni deh barang dia ya. Ni dia barang dia. Keledek, kacang tanah, udang geragau, jintan. Ni deh barangnya. Jadi Pak Murad buka lah api ya. Pasal ni main lobu ni. Tak ada tumi-tumi. Tunggulah dia melogak. Guys. Sementara kita nak tengok kuahnya masak. Jadi Pak Murad bancuhlah tepung untuk buat kuih dia. Bancuhlah. Cukuplah ni. 2 sonduk setengah. Bancuhlah dengan air kan. Takkan dengan dengan minyak pula kan. Dengan air. Biar dia cair. Jangan pekat, nanti tak cantik kuih dia tu. Jadi masukkanlah air kapur. Air kapur saja ya. Masukkan dalam 2 sudu boleh lah. Lepas tu kita masukkanlah dia punya bahan tu. Dia punya toge. Kita masukkan dia punya toge. Toge dia. Dalam seronggam ke. Lebih kurang ni boleh lah ni. Seronggam lebih sikit. Lepas tu kita masukkanlah udang. Udang yang paling besar. Ni udang paling besar ni. Masukkanlah dalam seronggam. Masuk seronggam. Bila kita dah kacau ni sekarang, lepas tu kita masukkanlah daun kucai. Ni daun kucai kita masukkan. Masuk daun kucai ni. Kena ambil kunyit sikit. Terlupa Pak Murad kunyit. Biar dia kuning. Kunyit tu kan boleh kuningkan barang kan. Kalau tidak ni kan putih. Pulau Roman ni putih. Kita masuklah kunyit. Macam ni cukup lah. Ambil dia kuning ya kan. Ini nampak pokat ni. Pak Murad tambah air sikit. Bondo ni biar cair ya. Jangan pokat-pokat. Pokat-pokat nanti tak cantik ya dia. Kalau cair tu insyaAllah cantik deh. Okey, siaplah ni. Ni nak buh garam pula. Jampak dia dah melogak tu kan, buh garam lah. Secukup rasa garam ni. Boleh Pak Haji naik motor pun secukup rasa. Nah kan kalau tak cukup rasa, kita tambahlah lagi rasa tu kan. Kita yang rasa dia kan. Barulah kita tahu kita boleh rasa dia. Bukan dia rasa kita. Kita rasa dia. Tambahlah ni pensedapnya sikit. Lepas tu tambah gula. Bondo ni nak kena gula juga. 1, 2, 3, 4. Boleh 5. Lepas ni kan kita rasa lah. Kalau kurang sekarang, kita tambah lah. Kan apa yang kurang, kita tambah. Ni anak buah air asam Jawa. Boleh sekatnya. Ambil rasa. Tunggulah dia melogak. Yang ni yang last ni, Pak Murad buh tepung jagung. Boleh 3 sudu. Kalau tak cukup kau tambahlah lagi kan. Ni butuh 3 sudu. Biar ada pokat. Tunggulah dia masak. Dah melogak dia kan, kita angkitlah kan. Guys. Dah masak dah ni. Jadi Pak Murad angkat lah. Pak Murad tapi lah. Ni Pak Murad nak gorengkan tepung ni pula.
Tunggulah sampai garing. Dah nampak garing tu pemberat angkit lah. Guys, inilah hasilnya guys. Mi Jawa, mantap.